Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Likish Official. So hari ini saya dah buat surat untuk cuti sekolah. Dan mak ayah saya nak bawa kita orang ke tempat Melaka. So korang tengok sampai habis video ini. So sorry sebab saya tak buat video vlog banyak-banyak dan saya tak buat video langsung dekat YouTube saya. So saya minta maaf. So korang tengok saya ada bawa apa je barang, baju, seluar, so everything lah, barang-barang keperluan. Takkan nak confirm kan. So saya yang penting nak bawa spare rabun. Saya silap lagi teruk daripada rabun. Dekat dua-dua pun sama lah, sebab dah campur semua lebih lah. So saya tak cerita tu. So saya nak bawa mic. Sekejap guys. So dengar tak guys? Tapi kalau mic tak dengar tak apalah, sorry. So yalah, awak ni tak jadi ke apa sebab berapa kali saya stres. Kawan-kawan saya betulkan awak ni. Kita bawa beg. Kitchen ni ada kawan bagi, kawan sekolah, dia dah pindah. So thank you. Dan tag dia pun saya tak buang lagi. So kita bawa isinya kosong. So tekan tag tu. Sebenarnya kan nak buat cuti sekolah tu cuma untuk ya pergi apa, ada hari keluarga kan. Tapi ni tak. Ya pun rambut pula lah kan. Siku-siku bermasalah. First time. Okay. So sekejap lagi masa saya nak tukar balik, nanti nak kasi saya tukar balik ni lah. So ni dari berapa yang tak expect tahu lah. So kita masuk ke dalam beg. Sekejap. So korang ikut saya. Lepas mic saya ikut. Saya memang bawa lah. Sekejap guys. Mana mic? So ada yang barang yang aku nak kena kemas. So korang tengok je, okay? If ada video ni kena kabut, saya minta maaf, okay? So tiga barang ni aku kena bawa. Sekejap guys. So tiga barang ni aku nak kena bawa. Dan so termasuk aku ada 3 kipas. Ni kipas berapa ringgit je, abaikan. Masukkan beg yang ni lah. Satu lampu. Lepas tu dengan power bank McDodo. So sudah tebal macam ni bapak dia kat gigi hujan. So korang
baru sampai ke Melaka nak menginap satu hotel ni adalah Swiss Band Hotel, Grand Swiss Hotel. So kita masuk dulu je. Abaikan tudung macam ni. So tempat ni bagi aku lawa. Lepas tu masuk-masuk je dia bawa wangi dia yang macam 5 star tu semua tu bagai lah. Sumpah yang wangi tu. Dan dia ada, kita tak sabar untuk masuk bilik hotel. Yang tu rasanya tempat sarapan pagi. So ni apa pun tak tahu. So aku dah dapat kunci guys. Tunggu nak masuk ke bilik. Bila kita connecting room. Connecting room. Jom masuk ke bilik ni. So bilik saya dengan bilik ayah ke connecting room. So ada kopi. So tengok sampai habis. Mereka nak tidur macam ni sebab boleh. So korang tengok ke depan situ. Masuk dulu. So dia tu, ui lawanya cermin, boleh ambil gambar. Guys, tempat ni memang lawa. Sini satu lah. Mana sini? Masuk kat sini je? Oh, kena masuk sana? Haa. Kunci tak? Saya masuk dulu. Nah bang, abang ni bilik sama. Nah bang, buka. Nak ambil satu kad. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kad bang. Okey. Tengok orang sebelah dia siapa. Tengok orang sebelah dia siapa di situ. Kosong. So, ni lah bilik dia guys. So, sekejap dia nak satu-satu benda-benda sekejap. So, ini tanda dia bersih guys. Sumpah lah bersih. Lawa tu. Spek aku kat sini ya. Sini main lagi. Okay, so saya nak mirror dulu guys. Okay. So rasanya akhir video ni dari sini saja. So jangan lupa like, subscribe and thanks for watching. So if ada video ni kurang kabut, saya minta maaf. So bye bye guys. Jumpa malam untuk saya record mungkin. Okay, bye bye.